Silakan Hafiz. Ini Hafiz pakai satu set guys. Hafiz pakai satu set. Saiz Hafiz ni saiz M guys. Alright, terima kasih Hafiz. Okay, Aiman pun pakai satu set. Okay, Nazrul dia pakai baju je. Dia tak ada seluar tu, nampak agak buruk sikit lah. Sebab dia pakai satu set seluar tu. Okay, ni pun sama. Dia pakai dengan jeans, so boleh juga pakai dengan jeans. Tapi kalau awak pakai satu set, dia memang lebih nampak menarik lah. Sebab dia line macam ni. Dia kena. Okey, terima kasih Adam Nazri. Okey, Aufa pun pakai dengan jeans. Mak Weh, silakan Mak Weh. Mak Weh pakai satu set. Alright, depan lagi sikit Mak Weh. Okey, belakang. Alright, ada semua Okey, Mak Weh pakai size apa Mak Weh? Saiz L. Saiz L Mak Weh pakai. Okey, terima kasih. Alright, okey, seterusnya Irfan. Dia tak pakai satu set dan dia peragakan dengan seluar agak baggy. Dah pakai cap, nampak style. Belakang sikit nak tengok. Posing sikit macam model. Tak jadi model sangat, terima kasih. Okey, Syami. Dengan skuter. Style lah. Dia pakai baju putih dalam, so dia peragakan baju putih. Dan juga seluar baggy. Alright, size? Double XL Syami pakai. Alright geng. Seterusnya Harry Azrul. Semat siut Harry Azrul. Harry Azrul pakai satu set. Saiz apa ni Harry Azrul? Saya pakai saiz XL. Dia nak nampak baggy sikit, so dia pakai SL. Okey. Alright, terima kasih Harry Azrul. Seterusnya Kanda dengan seluar camouflage. Dia peragakan macam ni. Dia letak baju singlet dalam. Okey. So dia tak nampak tak smart sebab dia Sebab tak ada rambut. Bukan. Sebab tak berenergi malam ni. Okey. So dia tak pakai satu set, tapi dia juga boleh pakai macam ni. Guys. Slow sikit. Okey, Fael pakai full set. Pakai tudung hitam dan dia pakai legging warna putih. Alright, terima kasih Fael. Saiz apa Fael? S. Fael pakai saiz S. Thank you Fael. Okey, Tika pakai full set juga. Alright, Tika, belakang. Okey, saiz apa Tika? Saiz M. Saiz M untuk Tika. Terima kasih. Alright. So seterusnya Sophie. Sophie full set S. Sophie pun pakai full set saiz S. Putar sikit Sophie. Alright, thank you Sophie. Okey, seterusnya Sherina pakai full set juga. Try buat posing sikit, Sher. Posing lagi, depan lagi, Sher. Posing sikit. Saiz apa Sher pakai, Sher? S. Saiz S guys, terima kasih Sher. Seterusnya Aslah. Aslah dekat sikit Aslah. Posing sikit. Dia pakai full set juga guys, Aslah. Saiz apa Aslah? S. Saiz S. Pakai spek tu nak tengok. Style tak? Pakai sikit spek tu Aslah. Belakang sikit. Posing. Nice Aslah. Terima kasih Aslah. Full set Aslah pakai Slowkan sikit music. Slowkan sikit. Alright, seterusnya Una. Dia pakai S dengan seluar kargo. Okey, tengok. Dia gayakan dengan seluar kargo. Alright, terima kasih Una. Seterusnya Kak Dah. Pakai saiz L. Kak Dah pakai, okey. Dia pakai dengan seluar apa ni? Legging. Alright, bokat. Okey. Seterusnya Aira. Okey, Gon pakai baju saiz apa Gon? Saiz L Okey. Pakai dengan seluar. Posisi sikit Gon. Alright. So, seterusnya Rina. Okey. X. Kau tak payah nak tipu lah. MM. Dia gila letak R kat sini Suami kan? Kalau nak minta abang dia custom. Itu petak tambahan je R tu. Itu tambahan je. Posisi sikit Rina. Alright, terima kasih. So Aisyah dia pakai dengan skirt. Okey, skirt jeans. Saya sama Rina MM. Saiz M juga Aisyah. Okay, seterusnya Nisa. Pakai dengan seluar track. Tak, seluar hoodie. Seluar hoodie. Okey. Saiz S. Saiz S. Posisi sikit. Alright.